Weh Syam, Han tengok dah chat yang Nisa bagi dekat grup kita tu? Belum lagi, pasal apa tu? Bengkel media, cuba Han tengok ada tak? Oh, bengkel media ni. Macam Betul kan ni? Aku rasa benda ni macam scam lah. takkanlah Nisa tu kawan baik kita nak menipu kita. Lagi satu, bengkel ni dia melibatkan banyak organisasi besar, Han tahu tak? Macam Astro, macam tu. Takkanlah dia nak menipu. Kalau event-event besar ni, yuran mahal. Jadi berapa lah yuran dia ni? Nisa habaq kat aku 120 je weh. Aku dah beli dah tiket. Cuba hang bayar cepat-cepat. Satgi bukan apa, habis tiket tu. Siapa cepat dia dapat, Nisa kata. Rugi kau tak join weh. Nisa cakap 110. Haa. By the way kan cakap pasal Nissan. Berapa hari aku tidak nampak dia masuk kelas. Dia okey ke? Nisa dia tengah kuarantin. Katanya dia demam panas. Kesian kat kawan kita kan. Pula. Ya. Kalau macam tu, kamu join, ramai join. Aku pun join lah. Weh, join weh. Cepat-cepat bayar. Ramai budak kelas kita yang join. Rugi kalau tak join. Weh, Bengkel Media kat KL, siapa menganjur dia? Yang tu aku pun tak pasti. Sebab apa, Nisa ni dia tolong je. Hak lain-lain tu orang lain uruskan. Hang tak mau join ke? Tak apa kot. Hati-hati Rina. Kadang-kadang orang kau percaya ni belum tentu lagi jujur. Hello. Hai. Ina, by the way kan? Kau dah check ke IG organizer tu? Dok, awak. Dah lah, aku sudah cari tahu semua platform. Aku tidak jumpa pun bengkel media tu. Kau yakin ke benda tu wujud? Tapi Nisa kata mereka postpone sebab masalah tempat. Dapat refund katanya. Postpone pula. Bengkel tu besar tau. Kau yakin ke Nissan ni tidak tipu kita? Kadang orang menipu bukan sebab nak kaya, tapi sebab terdesak. Ada benda kita tak tahu. Ataupun kan Anissa ni tipu kita kot. Weh, sampai hati yang kata macam tu. Dia kawan kita kot. Dia sakit. Bukannya dia tu scammer. Kawan pun manusia. Syaitan dulu pun malaikat lah. Hang ni mana Mai? Tak duduk dekat sini pula. Dalam diam aku percaya, tak pernah aku sangka kau dusta. Kita bukan sekadar cerita, kau lebih dari sekadar nama. Tapi setiap janji yang kau ucap dulu kini tinggal sisa, tinggal abu. Aku bukan minta disanjung, cuma cinta yang jujur. Good. Jadikan aku boneka. Terus jangan rasa sebab salah kau. Jadi senang aku nak kawan dengan kau kan. Bila aku hanya mau dicinta sepenuh jiwaku, mengapa kau sanggup hancurkan tempat paling kau tahu? Aku berlindung, kau bukan orang asing. Kau adalah rumah, tapi sekarang kau api yang bakar aku diam-diam. Aku cuba tahan. Weh Syam. Tadi kan aku call Nisa. Kejap je lah aku call dia. Tapi suara dia lemah sangat-sangat dah. Dia cakap tadi dia tengah siapkan list peserta. Dia buat secara manual weh. Kesian sangat-sangat kat dia. Dia tak boleh nak buka laptop. Dia tak larat. Asal pula dia buat manual? Kenapa dia tak rehat je? Buat susah-susah je lah. Nah, dia cakap dekat aku, at least dia nak jadi orang yang berguna. Weh, aku sebab lah weh. Kita kat sini gelak-gelak tapi dia kat sana tengah siapkan kerja. Aku respect dia, tapi aku pelik lah sikit. Poster tak ada, IG organizer pun kosong. Kau tak pelik ke? Aku pelik juga, tapi takkanlah kau tak percayakan Nisa. Dia kawan kita. Lagipun dia dah banyak tolong aku tau. Tolong. Orang macam ni kalau gambarkan member. Amar, kau kenapa? Kau ada tahu sesuatu yang kita orang tak tahu ke? Aku tengok daripada luar je. Kadang-kadang orang di depan mata tak nampak dengan jelas. Gajah sebelah lautan. Bukan. Apa yang aku baca semalam kat TikTok? Aku lupa. Kau buat lawak Nanti aku beritahu balik.
Macam gajah-gajah pula nak buat lawak. Janganlah piotek sangat. Orang tak ada duit ni. Kau ni. Buat lawak weh. Tu aku cakap. Kita dekat sini gelak-gelak. Dia Peduli pula aku. Aku rasa kau cakap. aku rasa dia tak. Aku beri kau semua. Aku jumpa sesuatu. Ada satu file ni, ada nama orang. Siap ada amount lagi. Kau tahu tak macam siapa? Aku yang send file tu. Aku tengah kumpul bukti. Aku tengah kumpul semua data apa yang ada. Jadi kau tahu selama ni. Tapi kau tak beritahu kami. Kenapa kau tipu kami? Aku kan tipu korang. Aku cuma diam. Kenapa kau nak jadikan aku mangsa? Aku dengan Syam mangsa Nisa. Kenapa tak beritahu benda betul? Sebab korang still lagi percaya dengan dia. Itu dulu, bukan sekarang. Kini aku tahu hati dah. Dulu aku protect dia sebab dia kawan baik aku. Habis aku bukan kawan kau. Dah lah. Belah Kau kau. sama ke? Kami tak disanjung, cuma nak cinta yang jujur. Tapi kau jadikan aku boneka. Dalam lakonannya kau sendiri tulis skripnya. Mengapa kau begitu? Bila aku hanya mau dicinta sepenuh jiwaku. Apa benda ni sial? Bodoh. Kalau kau confess, mampus kita dua. Tapi kau jangan risau. Aku dah ada backup plan. Kau hilang je. Kau hilang, kau yang salah. Kalau tak, kau tak nak buat apa tak? Kau tak ada bukti nak salahkan aku sekali. Kau ingat kau siapa? Aku beri kau semua. Bukan harta tapi jiwa. Dalam diam aku percaya. Tak pernah aku sangka kau dusta. Kita bukan sekadar cerita. Kau lebih dari sekadar nama. Tapi setiap janji yang kau ucap dulu. Nina, apa cerita ni? Duit hilang. Tadi sama nama hilang. Aku tak tahu. Nasi WhatsApp 3 hari lepas. No info, no update, no explanation, no refund. Aku tak tahu. Stres dah macam ni. Kau puas? Puas? Kau semua. Bukan harta tapi jiwa. Jadi penjahat yang paling jahat lagi senang dari jadi orang yang dipersalahkan. Kita bukan sekadar cerita. Kau lebih dari sekadar nama. Tapi setiap janji yang kau ucap dulu. Kini tinggal sisa, tinggal abu. Aku bukan minta disanjung, cuma nak cinta yang jujur. Tapi kau jadikan aku boneka. Dalam lakonannya kau sendiri tulis skripnya. Mengapa kau begitu? Bila aku hanya mau dicinta sepenuh jiwaku. Mengapa kau sanggup